persembahan. Buat pertama kalinya saya akan berada di pentas bukan sebagai pengacara akan tapi kena menyanyi. Yes, dia join Oda finally. Umur 51 baru start menyanyi balik. Menyanyi dah menyanyi ke? Macam mana? Agaknya persembahan tu nanti apa yang Saya tengah sampai sekarang tak fikir lagi sebab Oda dia akan buat hal dia lah dengan lagu dia dan penari dia. Saya belum praktis lagi juga sebenarnya sebab saya selalu buat MC. Kalau ada live band saya nyanyi je. Walau sedap tak sedap terpulang lah tapi kita akan pilih lagu yang saya ni lebih ke lagu yang senang nyanyi iaitu lagu macam orang putih straight forward je. Kalau kau umpan jinak di air tenang memang hujan pula musim ni sekarang kan. Saya buat apa yang saya rasa selesa tapi kerap pun pernah dengar lagu itu di TikTok. Macam tu. Udah Vokal? Happy birthday gitu je lah. Lantak lah. Saya bukan penyanyi. Saya Hibur. Penghibur. Jadi Oda pun sama tapi dia akan try lah. Dia baru 16. So dia akan tahu macam mana nak banter dengan crowd. Saya kata Oda nanti kita mungkin akan bagi crowd buat apa-apa ke apa-apa. Oda akan hantar pentas biar dia. So dia kali ni baru show yang ke-5 Oda selepas TTM untuk berada di pentas. So biarlah dia belajar. Benda ni kalau tak buat tak belajar. Ini pengalaman dia orang lantak lah. Kan kau lantak lah. Lepas Tok Tuan Manager tu kira dah banyak lah dapat tawaran. Banyak tak banyak lah tapi every week ada bekerja. Tak kira lah sebagai filem pun ada scene juga, beberapa show dan banyak lah IG review dia lah apa semua dia buat lah. Dinner show yang besar pun dia opening ke apa walaupun yang semua belakang tu nama besar dah bermula nyanyi. So sampai dia macam ramainya orang. Macam tu lah biar dia belajar. So biar dia kalau tidak tak start dia tak tahu sebab ramai juga artis yang bermula daripada 16 tahun kan. Jadi biarlah. Oda right now for me alhamdulillah udah banyak show semua and Belajar macam mana? Belajar lah, udah belajar vokal lah. Belajar vokal, belajar menari. Belajar pengalaman rasa macam mana? Belajar What? Takut tak? Takut. Sekarang ni pun saya tengah takut. Dia tengok orang macam ni. Tapi Oda just trying to learn. Apa-apa yang mama suruh Oda dengar. Of course Oda kena dengar cakap ibu. InsyaAllah. Dan bila Oda dengar cakap ibu, bila mama suruh buat tu Oda ikut je cakap. Because mama memang dah lama dalam industri ni. And dia sebabkan dia dah lama, so kita kena dengar lah ikut cakap yang orang yang dalam pengalaman dalam tempat tu. So tapi saya dengar juga cakap apa yang dia Oda tak boleh kita Oda suka atau pentas orang kena suka apa yang orang Oda nyanyi sebab Oda belum ada lagu lagi ya kan. Tapi Oda pun dah record juga a few songs macam mana yang sesuai apa semua. Tengoklah macam mana nanti. So dia pun dia orang yang buat lagu dia tu pun macam okey dia cepat dapat juga kak. Okey. So dia buatlah konsep dia punya lagu. Adalah insya-Allah nanti tapi tak tahu bila. Kak Syirah kan busy jaga Oda lagi. So nanti Aira pula. Kering putus hati aku. Live ke? Tak kan kau boleh edit kan? Bila baru 51 orang belum puasa. Jadual lagi Kak Syirah lagi. Menitik air mata jugalah sebab penat macam aku dah salah. Tadi interview pun cakap dah ni salah show dah. Ni show yang mana? Dia kata kau dengarlah aku cakap. So penat nak ajar dia. Saya pula susah nak ajar anak. Macam aku kalau homework pun aku macam dah homework apa ni aku bencilah tengok. So macam alamak ni pun macam part of homework juga. Dah kena buat ni. Dah tengok ni. Susah nak suruh dia fokus tengok. Kalau betul dia macam tengok tak apa. Dia macam hello. Dia tengok orang seronoknya nak alfa pula lalu seronoknya. So dah bagi dekat mama je jaga semua. Dia Not really. Like kita orang ada like tolongan dalam my dad semua tu. Semua adik-beradik lain tu. Adik-beradik semua. Ya macam Sakinah kadang-kadang dia akan datang dia akan macam you Oda, you tak boleh macam ni. Kalau diorang minta macam tu, suruh diorang jumpa aku. Macam tu, diorang cakap macam tu. Dia pun. Sakinah. Tapi Oda lantikkan manager sendiri. Oda lantik manager sendiri. Oda ada manager lain. Aku dah lantik tau. Dulu tak ada manager sampai sekarang. Dia ada 15 manager katanya. Siapa manager? Tak tahu. Oda secret. Oda tidak boleh bagi tahu sebab secret. Oda tak boleh bagi tahu siapa. It's not online. She's a real person. She comes with me everywhere I go semua tu. And ChatGPT. No. Apa? Kalau secret bukan manager lah. PA lah. Oh no, PA. Semua orang tahu PA. Semua tahu PA Zal. Sebab dia tak, saya tak tahu. Saya cakap no.
dia macam manager akan get to me pula. Mama, I nak this person jadi manager. Wait, not yet. Mama knows who is it. Mama tahu. Tak, dia kata, I tak lantik dia lagi. Mama tak lantik tapi udah lantik dah. Tapi orang mama pun yang macam selesa okay. dengan dia. Tapi mama pun Tapi macam okay, the you know. father said, dia maksudnya yang dengar dia. Sebab dia memang dengar dia. So, Boleh dia. siapa? Family dia, saya It's bapak. not a family. The manager is not family. No. So tapi manager akan the job je akan cakap Kak Syirah boleh tak yang ni macam ni. No aku je yang decide. Dia akan macam dia akan kalau siapa-siapa Tapi nak dia buat macam tu dia akan bagi nombor dia semua tu. Kat dia lah number dia. Yeah, and then nanti mama dia akan go back to mama. Is this okay Kak Syirah? Assistant The manager, yeah. But she mostly does like follow me semua tu request. So at the moment Kak Rara juga lagi sementara, tapi saya rasa saya tak boleh lama ni. Saya penat. Kalau betul lah dia bekerja, sebab saya kata dia have to develop. Takut nanti habis TTM berkubur macam tu je. So dia have to cari apa konsep dia, apa nak jadi dia, nak portray dia as apa. So dia banyak base. Okay, Audra menyanyi dulu sebab ramai orang nak ambil Audra berlakon, tapi Mama pernah berlakon. Tapi baik Audra buat ni, nanti berlakon banyak ni dulu. Kita kena ajar dia step by step dulu sebab baru 16. Macam keputusan untuk hala tuju career tu banyak orang yang buat ke ataupun Kak Rara sebanyak tentukan sebenarnya? Saya tentukanlah sebab cakap Oda yang ni ada juga lagu yang macam superb gila best. Lagu tu dia offer kat Oda macam Oda tak boleh bawa. Saya cakap betul Oda saya bagi Oda cakap boleh tidur mah lagu ni sebab lagu tu mengira macam lagu balada. Itu lagu balada. Dia nak sangat Oda nyanyi. Saya kata tak boleh. Belum. Mungkin Oda akan nyanyi lepas beberapa dia dah faham. Dia ni masih lagi toing lompat. Kira ni kan kalau macam contoh nanti kalau dia kata tak lama kan mungkin nak berehat daripada jaga Oda juga. Kalau dah ada betul-betul manager nanti, tapi keputusan untuk kerja semua still akan lalu Kak Rara juga ke macam mana? Kalau manager tu sangat bagus, saya tak ambil campur, melainkan Kak Syirah, Oda ada apa? Oh okay, go. Tu je, saya tak larat dah. Kalau dia deal apa semua, biarlah. Lagi pun dia 16 tahun. Buat pun nak pakai duit banyak-banyak pun. Salah, pakai banyak duit. Salah. So tak minta tolong ayah? Ayah tolong. Ayah kalau saya tak ada half. Hari tu dia buat Shopee pun. Half saya buat separuh. Lepas tu dia cakap ayah masuk. Sebab saya nak pergi radio dah. Sebab saya kadang tahu apa dia nak cakap. Saya nak dengar dia deliver dialog. Nanti kadang betul ada yang dia mood jatuh. Tu saya tak mau. Ayah dia macam okey tu. Semua. Sebab ayah dia begitu. Papa kalau papa datang dia tak tengok dia macam okey anak saya kat dalam tu. Oh okey, bye bye. Lepas tu dia pergi sana, lepas tu dah papa dah siap. Oh sabar je, tunggu satu. Sebab tu bapak dia, kalau bapak dia jaga, saya kena ketuk bapak dia sekali. Tengok dia tu, dia cakap apa, hantar tengok dialog dia. Sebab dulu saya jadi artis tak ada pula mak bapak tak ambil tahu langsung. Jadi mak saya pun tak tahu apa-apa. Mak saya tak tahu apa-apa langsung. Tahu marah lagi adalah sebab jadi artis. So bila dia ni macam kita encourage sangat kan. Oh this is wrong. Different, totally 360 different dengan ajaran mak kita dululah. So yalah, sebab dia 16 tahun kan, terkejut aku. So Kak Rara kan zaman sekarang kan tak macam dulu kan. Tak. Exposure dengan benda-benda yang negatif Sangat. So macam Kak Rara nak control dia? Susah. Macam mana nak bawa diri Susah. Basically yang negatif semua tu honestly mama dengan kadang dia terlepas juga. Selalu kata macam just leave it alone. Diorang No wait, I cakap okay Audra, I know you gonna do that one. Okay, benda dia tak bagus tau Audra. You know macam dia dengan kawan dia akan apa, of course depan mak tak nak buat apa semua, tapi macam I know you did, but then be careful lah macam apa. Tapi kalau ada boundary lah, ni jangan buat. Tapi itulah kita duk terfikir overthinking juga. Kalau dia buat terlepas, aduh. Contoh tak, jangan buat apa? Okay lah kalau keluar balik jangan lambat. Keluar balik lambat. Kita selalu ada curfew, put boundaries between everybody. Macam tu lah. Dia selalu balik lambat juga. Basically sebab Oda masih remaja. So bila Oda you know how teenagers think the way that she tu. dress, mungkin kita cakap, kita pun pernah pakai, nenek dia mungkin orang semua tahu, faham. Tapi macam Audra, nowadays zaman sekarang, please don't not too high, not to this one. Okay. Sekali sebab dia 16 baru. Kalau besok dah 21 ke apa, bukan tak bagi pakai, tapi dah Allah nak buat macam mana, kita nak buat macam mana. Tapi kita dah bagi tahu, tugas mak dah bagi tahu. Tapi dia 16 kalau Audra you still 16, I keep on remind. Keep on. Mungkin Oda sekarang sibuk praktis menyanyi ke, ada pergi kelas vokal ke, macam mana sekarang? For now memang Oda sekarang ni tengah focus on my vocal and my dance. Kadang-kadang I take in a week 2 hari dance, 2 hari vocal. So
Oda can improvise my vocal and my dancing at the same time. Siapa ajar vocal tu? Cikgu Syafi. Syafi. Cikgu Syafi gitu. Cikgu Tapi Syafi, sekarang Cikgu ada Cikgu Azrin. Azrin, ada juga seorang datang rumah. Even adik-beradik dia pun, yang kakak dia pun vokal juga. Sebab hari Sabtu ni pun mungkin saya bawa kakak dia sekali nyanyi. So macam tu je lah. Exposure dia semua. Sebab dia ada, yang kakak dia berbeza pula. Karakter underground. Dia hempas terlalu gitar. Yang ini K-pop pula. Aku dah banyak. Aku try yang last ustazah lah. Aku try macam mana. Ada. Kalau macam kita tengok pada umur 16 orang selalu macam cakap 16 ni pergi sekolah, lepas tu ada life remaja lah kan. Tapi macam Oda sini umur 16 dah bekerja, pergi kelas vokal dan sebagainya. So macam mana, adakah Oda selesa untuk buat semua tu atau macam mana? Oda, kalau tanya Oda benda ni, memang untuk Oda this is what Oda selesa. I'm more comfortable doing this because kalau Oda jujur lah cakap, kalau pelajaran Oda memang lemah sangat. And sebab Oda not that smart. I'm not that smart in education, but if I couldn't be smart in education, maybe I can be smart in something else. So from there, bila Oda dah nampak Oda macam alamak kenapa tak boleh fokus, kenapa macam ni, I try something else. So when I try something else macam singing and dancing, I macam tu okay, I think this can go. So Oda memang minat benda tu. Oda ada benda I don't know, it's like if I minat benda tu, Oda akan buat betul-betul. Kalau Oda tak minat, macam nah, I'm good. Dia macam kita paksa pun kan, kita sakit. Saya sakit sekali, saya tak larat. So saya cakap, okay, cuma beritahu macam, okay, benda basic. Perdana Menteri pertama, kedua, ketiga kena ingat. Itu pun aku dah beritahu Perdana Menteri Tunku Abdul Rahman pun dia akan pergi tu Razak pula sekarang. Dia sebab dia tak minat lagi, faham tak? Dia tak fokus. Aku dah cakap 5 kali dah Tunku Abdul Rahman. Ya. Dah lama sampai, kalau dulu kita ingat sebab kena pelangkung. Faham tak? Jadi benda ni kalau aku pelangkung senang, sekarang tak boleh pelangkung. So Kak sebagai parent, itu sangat penting. Dan sekarang mungkin akan datang pelajaran Kak Rara untuk mereka masa depan mereka macam mana? Kena macam satu hari kan, sebab saya mungkin kakak saya pun dah ada macam tu kan. Kalau panjang umur satu hari dia akan sit down, akan fikir balik. Mungkin lambat ke apa benda ke kan. Kalau macam kalau kita dia buat tapi itu bukan jiwa dia. Tapi kadang-kadang kalau dia dapat benda tu lagi dalam pada kita kot mungkin. Sebab kakak saya macam tu dulu macam huha sangat. Sekarang ni dia tak cakap pun dia nak berhenti berlakon kat korang, kat wartawan. Dia diam je. Bye-bye. Itu mungkin dia berhenti, mungkin tidak, dia tak tahu. Tapi dia dah totally different. So drama kita macam okay. Tapi yang paling penting Boundaries. Bukan boundaries, bonding. Bonding antara family. We are there. I'm with you. Tapi Oda okey lah benda tu untuk Oda suka sekarang benda sekarang Oda buat. So tak fikir lagi untuk pendidikan yang lebih. Betul. Memang Sebab benda dia ni kalau Oda cakap, memang minat. Kalau dapat cikgu yang boleh menari depan dia, mungkin dia masuk, dia cepat dapat. Audra, kita ada. Okay, kalah. Macam cikgu clown je kan. Zumba, cikgu. 8 cikgu. Okay, Tunku Rahman ke apa semua. Okay, Alustar kat mana? Ibu Negeri Kedah. Okay, itu benda basic je. Kadang-kadang benda tu pun dia tak tahu kat mana kadang-kadang. Semua betul. Itu nak cerita pasal Sultan Muzaffar Shah. So, siapa Perdana Menteri keempat? Okay, dia tak jawab. Dia takkan tahu sama 4 ke 5 belum lagi. Nanti besok kan aku buat. Okay, Audra, buka balik. Yang mana tadi, Mak? Tapi apa pun pelajaran dia tak dihabiskan jugalah. Maksudnya sampai okay. Saya kena tengok subjek dia yang mana sebab semalam itu dah telefon cikgu kata dia willing to do, kita tengok macam mana. Datang homeschool lah. SPM ambil juga. Kena ambil. Audra, macam mana masa Titi ambil tu kan punya relationship bersama dengan Hadi, Amas, semua ramai suka tengok. Macam kalau memang kawan rapat-rapat. Sekarang pun masa dia kan. So, macam mungkin sikit je dah habis SPM kan? Ya, betul. Memang sekarang perempuan korang bertiga tu. Orang ni memang orang Dia tengok every week orang tengok aku ngamuk tu sampai aku tak TV tak, tengok memang live. Ya, betul. For now kita orang baru release YouTube channel kita orang, and then kita orang nak pergi jauh lagi jauh. You know, tapi saya ada mak, and mak saya tak kasi saya keluar banyak. Itulah. So dia orang selalu ada, tapi the problem is kita orang sampai sekarang masih kawan. But the problem is susah sebab satu duduk Johor. So when Oda dengan Amar duduk dekat. Kita orang memang dekat. Tapi sebab Hadi duduk Johor, dia susah nak macam mana, susah nak lepak, susah nak jumpa lepak. Semua tu. Like lepak lah buat content semua, susah nak jumpa. No, we don't even online pun susah because every time we go online pun dia kadang-kadang takkan ada, and bila dia takkan ada pun kadang-kadang susah whenever he's in Johor.
And that makes him feel left out. And tu pun kadang-kadang pun Amar dia call, tapi orang selalu call. Orang selalu check up on him. Because kan kalau dia tak check up ke, orang tak ni, kan netizen pula yang oh no, Oda dengan Amar dah nak kawan dengan Hadi dah, you know. So kita orang kena jadi kena macam so basically Oda selalu kena check up on Hadi, and kita orang memang nak Hadi pindah tak ke buat sini. tak boleh. Hadi kena memang kena pindah sini sebab kita orang kena buat lagi content with each other, insyaAllah. Because sekarang ni kita tengah low content. Tapi Oda, netizen juga cakap bersama tu satu benda lagi. Macam Oda, diorang selalu cakap lah, Amar nampak macam minat kat Oda macam minat kat Hadi. Oh, ya ke? So ada ke sesuatu, okay, terangkanlah, explain pada mereka lah. Amar bukan minat kat Hadi. Okay, Oda explain terang-terang. Basically kita orang semua kawan. Diorang memang macam tu. Diorang semua tak ada suka-suka. Kita orang kita orang semua tak suka. Kita orang memang tak ada suka-suka, tak ada suka. suka. Pandai. Budak ni pandai sangat berlakon. Maksudnya tapi macam okay Hadi. Tapi aku duduk sampai aku sendiri tanya, Hadi suka kau ke? Kau suka Hadi ni? Aku pun tanya ni. Tak ada, kita orang semua kawan. So Oda nafikan lah, memang tak ada apa-apa lah. So memang berhubungan tu memang kawan. No, tak ada apa-apa. Memang ada somebody else. Ada dah? Next question. Oh, next question. Tak ada lagi, kita semua kawan lah. Oda tak ada apa lah. Tapi Oda kalau ada yang macam suka lah, ramai kata macam suka tengok Oda dengan Hadi sebenarnya. Kalau teruskan sesuatu dengan Hadi pun tak ada masalah. Kalau sukalah. Kita orang semua kawan saja. Tapi kalau yang pula yang mungkin haters yang kata macam Oda merosakkan Hadi, itu that's your opinion. My opinion is different. It's an opinion. It's not really hate. You know, opinion is opinion. Nanti dia okay balik. Mana tahu kau bertudung pula. Mana tahu? Mana kita tak tahu. Kita tahu. Saya bagi kawan, tapi apalah kan. Jangan sampai kawan is sebenarnya macam ialah kadang-kadang tak adalah depress sangat, dia macam ni. Tapi kadang-kadang apa-apa buat kalau berlebihan, dia akan esok jadi musuh apa semua. Kita as a normal jangan terlebih sangat. Macam makan jangan berlebih sangat. Oda, you are having fun lah. Yep. Memang ada having fun. This is not something yang betul-betul menyusahkan you, tak ada. Tak, no. Mak dia stres. Baru ni kita nak pergi melawat. Oh, Salih Yaakob. Okay, Salih Yaakob dia pun tak sedar. Dia agaknya dia banyak duduk apa semua. Tiba-tiba dia tengok kena attack 220. Dia kata bacaan wife cakap 200 lebih. Dia tahu pening. Dia kata okay, check. Okay, darah dia tinggi. Lepas tu sebenarnya wife cakap ada mild stroke. So, oh ya ke? Tapi dia okay, dia cakap semua. Tapi yang paling best bila kita melawat dia gelak. Dia positif walaupun dia dalam dia bangun dia pening. Dia bangun pun mungkin dia gagahkan diri untuk duduk. Sebab dia baring aja. Dan kaki dia pun dah muscle, dah tak ada muscle sangat kan. Macam dah tinggal tulang apa semua. So doktor nak suruh dia banyak bergerak lah. Yelah kadang kita dah berumur ni agak macam wife cakap susah nak suruh bergerak ke sana sini ke apa kan. Nak pergi bawa jalan. Bawa lah Syirah pergi jogging. Yang ini pun tak habis lagi kejap. So itulah dia kena jaga makan je lah. Dia teringin lagi nak makan macam-macam tu. Itu je lah. Dia baru 60 berapa ya? 63 rasanya. Tak ada apa. Pesan tak ada. Dia cuma cakap, dia tak kisah. Dia terima tapi dengan syarat call lah. Sebab takut apa-apa dekat rumah ke kan. Dia terima je siapa-siapa nak datang. Alhamdulillah dia okey. Dia okey sangat. Rumah dia pun senang juga. Ada ruang kat bawah. Bawah aja. Kalau nak melawat tapi boleh make sure call wife dia lah apa semua. Dia tak ada cakap apa-apa lah. Cuma lepas dia ke hospital saya ingat ramai dah pergi tengok. Dia kata tak ada lagi sangat orang. Dia kata okey insyaAllah semua sibuk. Tapi niat tu ramai nak datang melawat insyaAllah. Mungkin ada apa yang dibincangkan ke macam borak. Dia borak dia seronok. Cuma itulah tapi dia ialah kita kadang dalam keadaan macam ni memang kita perlukan ialah duit untuk apa kehidupan kita seharian. Dia nak bekerja tapi tak larat. Kadang-kadang orang kata ambillah dia berlakon, ambillah orang rindukan dia punya tawa apa semua. Keadaan dia nak pergi tu pun dia tak larat. Tak larat macam nak bangun pening ke apa. Banyak benda kan. Banyak. Kadang dulu masa saya pelik, masa Dharma, masa Allahyarham. So ambillah dia berlakon. Orang tu dah tak larat. Asal kita nak bagi dia duit dengan suruh dia berlakon. Apa kata kita tiap-tiap bulan dana RM10 kawasan-kawasan artis ke apa RM10 yang kita beli kopi tu ke. Bagi je lah dia. Dapat je lah duit RM500-600 sebulan. Masing-masing bukanlah seorang ni minta 600. Seorang ni minta 600. Tidak. Aku dah bagi dah itu RM1,000.
Okey, tak apa. Tapi kalau boleh, siapa-siapa bagi senyap lah. Tapi kalau boleh, adakan tabung untuk orang-orang lama ni. Kau nampak orang tak larat, kau nak suruh berlakon. Kau faham tak? Macam, aku dah sakit, kau suruh pergi berlakon untuk cari duit. Dah tak larat. Yalah, kita memang, kita tak ada duit pencen kan, tak ada apa-apa. Kalau kita tak dapat job, tak jadi pun, kita nak lapor kat siapa, nak saman. Kadang macam, orang tu dah janji kita job. Lepas tu, tiba, 1,000, macam tiba-tiba cancel. Kalau korang mesti semua sok-sok ada orang jaga macam okay, boleh dapat pampasan. Kita nak buat pampasan mana? Sebab tu kata artis tak simpan duit ke? Astagfirullah. Nak simpan apa? Bulan-bulan dah berapa? Simpan-simpanlah mana yang dapat menyimpan. Mana yang dapat sempat kita ketepikan dapatlah. Kiranya Abang Saleh terbuka untuk terima bantuan. Terima bantuan. Tapi kalau saya nasihatkan, janganlah saya buat hantar makan macam-macam. Buah pun ada juga buah yang boleh makan, tak boleh makan. Saya lebih rasa buat collection. Tak ada bagi je apa-apa untuk apa-apa yang mempermudahkan. Saya nampak dia macam okey, tapi saya tak tahu, tak adalah stroke macam apa, tapi mungkin sebab darah itu naik sampai 200 lebih, ada benda tu minor. So saya pun tak tahu. Tapi tak, kalau ada orang kalau darah boleh kena stroke sebab pecah salur darah dalam otak. Pandai aku cakap saya pun tak tahulah, tapi benda sikit-sikit kita dah belajar. So mungkin ada takut terkena lagi ke? Kalau sebut, dia pun sebut juga nak durian. Saya nak tak boleh satu dulu, tunggu saya cakap. Dia sangat positif macam, dia tak adalah, aku tak ada. Tak adalah. Okey lah. Kalau apa-apa dia nak time, dia nak serius tu, abang pandai layan. Dia okey sangat. Tu je lah. Terima kasih. Package banyak Tak kena salih aku.